Yang ini model terbaru, dia punya lengkungan ni tak sama yang dulu. Dulu tegak. Dulu lebih tegak. Ini susah nak jumpa, nak dapat dia punya tuning sampai duduk ke apa segala, kena habis. Ini setelah R&D 4 musim. Okey, ni model baru Bos Ijan punya. Jangan cerita pasal harga, akak dah booking itu, saya bagi je ini. Okey, ni bantal peluk dia. Ini yang paling sempurna. Bawah je tengok ni, upgrade sikit. Banyak benda dah upgrade lah. Yang ini semua dah upgrade. Okey. Sizing semua lebih sempurna. Duduk dia lebih okey. Tengok ni kat tangan dia. Cuma kalau yang sebelum ni, dia lebih tipis tapi dia tebal gini. Dia tebal sikit kat sini. Sikit je. So yang ini dia kecil tapi tebal lebih ke bawah. Dia tebal lebih. Lepas tu sini pun tebal lebih. Lebarnya ni ngam lah, ni ngam. Tengok ni. Berkaki bawah. So yang ini yang paling top yang kita model Bos Ijan yang masa akak datang tak ada sebab sold out. Dari 2021 ni je yang sold out. Sold out. So bila duduk macam ni, ngam boleh bersila. Yes. Ni 311. Ini barangnya super. Super. Sizing lebih kecil sikit tapi beratnya lebih kurang. Sebab yang ini lagi best lah. Cubalah nanti tengok macam mana akak. Ni. Cakap awal-awal. Sebab Bos Ijan buatkan spek ni. Kalau nak setnya apa terus bagi tahu Ni urat tangannya yang macam ni. Macam akak suka lah. Bagi tahu akak nanti. Ni color dia. Baru buka kotak. Yang lain dah sold. Yes. Akak cuba tengok. Kak Yah Kenan. Kalau yang ini tinggal 322. Yang ini tengok akak tu kalau approve dan tamat.